For more update and information, please do subscribe to my channel, like, share and hit the bell notification. Thank you for your support, guys. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua sahabat. Okey. Jadi pada hari ini kita ada sesi latihan dengan tapak semayan. Okey. Tapak semayan ni memang dah menggunakan kita punya sistem iPlug, Classman dan pre-nursery semua kita set up. Okey, G-Planter set up. Dan khidmat nasihat juga kita ada bagilah. Jadi pagi ni kita bercerita, kita bagi latihan berkenaan dengan macam mana kita nak buat pemisahan double turn. Dan nampaknya pekerjanya dah mahir sekarang ni. Jom saya kongsikan sedikit macam mana dia punya aktiviti hari ni. Okey, jadi tuan-tuan, ini setup dia. Ini pekerja kita. Payah, ini nama siapa Payah? Nama Rifon. Rifon. Oh, nama Rifon Okey. Rifon Singh. Okey, jadi kita ambil ni daripada sana tu. Nampak yang double turn dia dah asing. Kita letak kat sini. Okey, ni yang double turn. Yang ni dia dah, ni yang high plug yang dia dah sediakan untuk dia pindahkan lah. Nampak ni semua yang dah siap. Okey, jadi dia ambil dari sebelah ni yang double turn. Okey, yang tu double turn kita tengok. Dia pecahkan. Okey. Mudah je. Kita ajar sekali dia dah pandai dah. Okey. Lepas tu letak dalam high plug. Okey. Nampak? Dan kita tambahkan dengan Classman. Tambah baja kalau perlulah. Tapi ada kat sini sebab dia dah 2 bulan setengah. Benih ni dah 2 bulan setengah tuan-tuan. Jadi kita tak galakkan sangatlah letak baja. Sebab dia pun dah nak pindah keluar. Okey. Jadi kita hari ni kita tengok sedikit aktiviti dia. Jadi dia letak plastik Classman bawah ni. Jadi kalau ada sebarang Classman tumpah, dia boleh recover balik. Dan dia letak beldi tu supaya okey, kalau dia ambil benih double turn ni, nampak? Oh, ni benih triple turn tuan-tuan. Okey. Terus Payah buat, tak ada hal. Jalan-jalan terus buat. Okey. Jadi kalau ada tumpah ke apa, dia tumpah kat dalam beldi. Nampak ni benih triple turn. Dia pindahkan, dia pecahkan, nampak? Dah pandai dah. Tadi malu-malu. Sekarang dah pandai dah. Nampak? Jadi kalau ada baja dekat bawah ni, ditumpah dalam bakul ataupun dalam bekas, bukan dekat dalam bawah ni lah. Nampak? Okey, daripada pemerhatian kita, seorang pekerja ni buat aktiviti ni, memisahkan double turn ni untuk cukupkan 24 lubang ni. Dia ambil masa dalam paling laju pun 10 minit, paling lambat pun 15 minit lah tuan-tuan. Okey, seorang. Jadi itu produktiviti dia. Tapi kalau kita ambil average, kita ambil dah 15 minit seorang. Okey. Kita nak quality, bukan quantity tuan-tuan. Kita nak quality Jadi dia pastikan dia padatkan sikit. Nampak ni? Dia dah padat-padatkan kat sini. So okey lah. Setiap petang disiram. Okey. Nampak? Bawah tu dia biasa dia akan letak dulu Classman. Okey, sikit. Lepas tu dia masukkan. Akar utama dia pastikan dekat dalam bahagian dalam lah. Nampak? Mudah je. Mudah, simple dan sangat praktikal. Okey. Ni boleh dilakukan sebab pakai tray dan juga pakai pit moss. Classman lah. Okey. Tak susah pun, nak cabut pun sangat mudah sebab dia dah 2 bulan setengah. Okey, tarik je. Dah tak malu dah laju dah. Nampak proses ni laju. Okey, dia dah siap. Kalau sahabat dia dah siap, dia terus letak kat sana. Buat tu, satu tempat tu dia dah siap. Dan dia ambil lagi satu high plug dekat sana nanti, letak kat sini. Dan teruskan proses ni sampailah siap. Okay Payah, thank you Payah. Jadi, memang mudah je. Kita sebenarnya daripada tak tahu apa-apa, kita buat proses ni memang sangat mudah. Sangat pantas, sangat laju. Dan yang paling penting, dia sangat praktikal. Kalau dulu, kalau kita buat aktiviti pisahkan double turn dekat peringkat main nursery, kita akan ada losses kadang-kadang 10%, 20%, kadang-kadang ada sampai 40%. Tapi kat sini insya-Allah dia punya losses tu tak sampai pun 2% lah. Sebab kita boleh pastikan kita buat sendiri watering dekat pre-nursery. Okey. Jadi yang kita dah pisahkan ni, kebiasaannya dalam masa 1 bulan dia akan pulih. Lepas tu kita boleh tanam sekali lah, semua kali. Okey. Kalau ada sebarang soalan boleh tanya. Sekian dulu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye bye.